mabuk, langgar orang dan orang tu mati. Okey, kepada korang yang belum follow saya dulu. Okey, baru-baru ni viral satu kes di mana seorang pemandu mabuk memandu kereta dan melanggar seorang penunggang motosikal sehingga meninggal dunia. Okey, kalau kita tengok video yang viral di media sosial nampak pemandu kereta tu yang mabuk tu dia langgar penunggang motosikal. Penunggang motosikal tu terpelanting dan jatuh atas sebuah kereta dan meninggal dunia. Okey, dan difahamkan penunggang motosikal tu ada keluarga, isteri dan 3 orang anak, saya rasa 2 atau 3 orang anak. Okey. So, saya nak beritahu satu benda lah janganlah kecam saya saya nak beritahu secara benda yang betul. Okey. Saya bergaul dengan semua bangsa, semua agama saya bergaul. Okey. Dan saya bertanya kepada mereka dan mereka berkata, mana-mana agama tidak bagi izin umatnya untuk minum arak. Okey, tak ada. Okey, kalau ada pun tak tahulah. Itu pecahan daripada mana, mazhab mana saya tak pasti. Tapi kalau saya ikutkan kawan saya yang betul-betul kuat agama Kristian kata tak ada, yang kuat-kuat agama Buddha pun kata tak ada, yang betul-betul agama Hindu yang betul-betul pun tak ada. Yang Muslim memang saya tahulah sebab saya membesar dengan orang Melayu. Jadi memang tak ada, mana-mana agama pun memang tak ada. Jadi kepada korang yang mabuk ni dah minum tu, duduk setempat boleh tak? Ataupun kau pergi beli mabuk tu, air mabuk tu, arak tu, balik rumah, duduk dekat rumah, minum dan tidur. Jangan menyusahkan hidup orang lain. Okey? Atau kamu minum di kedai, tunggu sampai hilang mabuk baru balik. Atau naik Grab balik. Okey? Disebabkan tindakan kamu ni, satu keluarga terpaksa menghilang. Hilang satu akar tunjang suami dia. Hilang suami, anak-anak hilang bapa. Anak-anak akan membesar tanpa kasih sayang seorang bapa. Okey, disebabkan kau yang minum air mabuk tu. Okey? So, bagi saya lah satu tindakan atau hukuman yang betul-betul tegas perlu dikenakan kepada pemandu mabuk ni yang menyebabkan kematian. Okey? Kena tanggung keluarga si mati sampai 30 tahun ke 50 tahun ke bagi hukuman dan penjara yang semaksimum yang mungkin. Okey? Itu benda tak betul. Tak ada bawa kebaikan. Minum arak ni tak ada bawa kebaikan. Kalau kes ni tengok, dia ada duit, dia minum arak, dia memandu kereta, dia langgar orang, orang tu meninggal dunia. Apa kebaikan yang ada kat sana? Tak ada pun kebaikan. Okey? Jadi sedar-sedarlah ya.